Bos, nak tanya boleh? Dulu SPM berapa A? Dia dah 3A macam 3A. Sekarang menengah apa? SMK Subang. Alright, sekarang buat apa? Sekarang ini kedai saya. Saya buat F&B sekarang. F&B. Ah. Bolehkah saya makan? Boleh. Buat bisnes ni berapa tahun? Sudah buat campur tahun ni sudah 8 tahun lah. 8 tahun. Sama tempat ke? Subang Airport. Sama tempat je. Kenapa ada idea start bisnes F&B? Okay. Father saya buat F&B daripada 2003. Okay. Dan saya lepas belajar diploma graphic design, saya pilih masuk F&B dengan father saya lah. And then I come rebranding dia punya kedai. Okay. Jadi Cendmak lah. Kenapa namanya Cendmak? Sebab dia sebenarnya cendol mamak, kita ambil cend dengan mamak. I see. Wow. Okay. I tengok harga dia pun sangat-sangat okay ya. Berpatutan. Ya, itu sebab kita kedai tepi jalan. Ya. Kita tak boleh tekan harga kita. Dia tengok sini macam satu mini bus. Ni dulu dia bas sekolah. Ya. Before this mini bus dan sekarang bas sekolah. Jadi kita beli dengan dia, kita buatlah jadi rem makan. I see. Okay guys, tengok sini ada Foodie punya Hawker Awards 2024. Ini merupakan collaboration between May, Penet bersama company saya Good Foodie Media. Okay, kita nak memanggungkan F&B scene dekat Malaysia. Award ini ada dekat 14 state dekat Malaysia. Okay, adalah vote daripada customer dekat Chiang Mai. Okay, dia akan dapat sampul ini. Sekarang prepare apa? Makanan apa? Oh, pasembur. Oh, nanti saya nak cuba ini. Boleh. Ni resipi daripada mak saya. Kita ambil daripada dia, kita jual dekat orang. Ridwan, you order apa? I order mi rebus campur. Bismillah. Memang Sedap. sebab flavor dia cepat. Terbaik. Baik. Nasi goreng yang penting adalah sambal dan kicap dia lah. Ini memang favorite saya. Combination itu boom. So inilah Cik Mak punya cendol. Sekarang pengen nak cuba. Okay, I want to try it. Nice. Hari kita buat rojak dalam 100 rojak. Wow. And then cendol dalam 200 cendol. Wow. Jika anda semua suka Cik Mak, boleh vote dekat Free Hawker Award punya website lah. Apakah challenges dekat business? Okay. Challenge dekat business, paling challenge ada cuaca. Oh, ya. Cuaca kalau hujan, we are totally out. Apakah satu live quote abang Saiful pakai setiap hari untuk dekat live ataupun dekat business? And I want to make it cendol for cendol. Wow, you want to claim the profit untuk cendol. Orang fikir cendol, dia mesti ingat cendol. Datang kedai kita hari ni, semua makanan yang pihak makan kita bayar. Tak apa, I guna main duit now QR untuk bayar. Hari ni saya bayar. So sekarang pihak guna main duit now QR RM30 kan. Kita boleh apply voucher. So anda boleh dapat RM2 off lah. Right? Thank you. Okay. Terima kasih abang tunjuk kita punya makanan dekat sini. Yeah. Sebab you ada 3A dekat SPM, yang bagi 3 saat untuk advertise. Boleh tak? Okay, ready? 3 saat sekarang. Okay, siapa yang